Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas persembahan dari kumpulan Harmony Voices. Untuk makluman hadirin, kumpulan Harmony Voices merupakan johan choral speaking ihtifal ilmi Tadika Jaim peringkat Negeri Melaka yang berlangsung di SRA Durian Tunggal baru-baru ini. Tahniah diucapkan. Saya sejujurnya juga meluahkan rasa kagum dan bangga atas pencapaian cemerlang anak-anak ini, dan sesungguhnya mereka ini telah membuktikan dengan usaha dan dedikasi ini mampu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Mana tak luar biasa persembahan oral speaking tadi kan, yang dekat depan tu, apa nama dia? Instructor. Bukan senang tu, kan? Bukan senang dia nak ingat persembahan lebih kurang 20 minit, satu persatu dia boleh ingat kan. Yang lain-lain tu tunggu dia je, tunggu arahan. Dia kalau arahan salah, salah lah tu, kan? Bukan senang tu. Siapa nama dia tu? Pelajar Pekalan Jajah Tadika Pekalan Jajah tu. Hebatlah, memang hebat tu. Harap satu hari nanti dia jadi pemimpin Melaka dia, kan?